Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Hakim bin Abdul Rais, 077049 akan membentangkan tentang cadangan projek mikro pelan sokongan mualaf. Seterusnya, iaitu pengenalan. Apa itu mualaf? Mualaf ialah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang baru memeluk Islam, iaitu individu yang sebelum ini bukan Islam tapi telah mengucapkan syahadah dan menerima Islam sebagai pegangan hidupnya. Mu'alaf dari sudut bahasa berasal daripada bahasa Arab iaitu mu'allaf yang bermaksud seorang yang dilunakkan hatinya. Dalam konteks Islam, mu'alaf biasanya masih dalam proses belajar dan memahami ajaran Islam tersebut, hukum serta amalan dalam Islam. Di samping diberikan bimbingan dan sokongan agar dapat menguatkan keimanan dan menjalin kehidupan sebagai mu'alaf. Seterusnya, apa objektif kita? Objektif pelan intervensi mu'alaf ini adalah untuk membantu mu'alaf memahami dan menghayati asas-asas ajaran Islam secara berperingkat, memperkukuhkan amalan ibadah harian serta meningkatkan kestabilan emosi dan keyakinan diri dalam menghadapi perubahan hidup. Selain itu, pelan ini bertujuan memberi sokongan psikososial melalui perkhidmatan komuniti di samping mengaplikasikan pendekatan dakwah dan sebagainya. Sasaran Sasaran pelan intervensi ini ialah individu mu'alaf yang baru memeluk Islam, khususnya mereka yang masih dalam fasa penyesuaian dari segi kefahaman, amalan dan gaya hidup. Pelan ini memberi tumpuan kepada mu'alaf yang memerlukan bimbingan asas dalam akidah dan ibadah, sokongan emosi serta bantuan dalam membina jaringan sosial bersama komuniti Islam. Jadi saya sertakan pelaksanaan minggu 1 hingga minggu 4. Jadi mari kita tengok pelaksanaan minggu 1. Minggu 1 iaitu asas keselamatan psikologi dan pengenalan rohani. Saya letakkan tema iaitu aku diterima, aku selamat. Jadi saya letakkan 5 komponen dalam jadual tersebut, iaitu yang pertama ialah komponen psikologi dakwah. Apa aktiviti yang kita buat? Yang pertama ialah sesi individu, membina rasa selamat, mengenal pasti ketakutan syubhah awal. Kaedah dia, kita bersama mu'alaf, satu one by one, iaitu secara berhadapan, berseorangan bersama kaunselor ataupun pendakwah. Yang kedua ialah bimbingan rohani. Aktiviti ini ialah pengenalan solat fardu seperti bacaan pendek, gerakan asas dan zikir-zikir ringan. Iaitu kaedah dia kelas harian selama 30 minit. Yang komponen ketiga, sokongan psikososial. Aktiviti yang kita buat ialah satu orang pembimbing rakan sebaya dari kalangan mu'alaf senior. Jadi kaedah dia ialah kita berhubungan harian lah. Kita berbual macam biasa, berbual tanya khabar demi mengeratkan hubungan itu sendiri. Yang keempat ialah strategi empati dakwah, iaitu aktiviti yang kita buat ialah pendakwah menggunakan active listening tanpa menghakimi, mengelakkanlah istilah berat macam kafir, dosa besar, jahat dan sebagainya lah kepada mu'alaf yang baru memeluk Islam. Kaedah dia sepanjang interaksi lah, kita kena sebagai pendakwah ni kena berjaga-jagalah lisan kita, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan tersebut. Dan yang kelima ialah instrumen pemantauan, iaitu menggunakan aktiviti dia ialah emosi mode tracker. Kita berikan satu borang, minta mu'alaf itu tulislah sama ada dia rasa cemas, teruja, sunyi dan marah. Dan kaedah dia boleh dibuat pada setiap petang. Jadi pelaksanaan yang minggu kedua ialah saya letak tema aku mampu berubah. Komponennya untuk psikologi dakwah, aktiviti yang kita jalankan ialah teknik cognitive restructuring untuk tangani rasa bersalah masa lalu. Contohnya, saya bukan murtad, saya hidayah.
Kaedah dia ialah satu sesi kumpulan kecil. Ini kita buat secara berkumpulan lah. Tak boleh buat secara individu ataupun bersorangan. Yang kedua ialah bimbingan rohani. Aktiviti dia ialah kita mengenalkan modul solat dalam 3 tahap. Iaitu yang pertama silah kita pastikan wuduk kita sempurna. Yang kedua kita tekankan bacaan surah pendek. Yang ketiga ialah khusyuk. Kaedah dia kita boleh lihat, kita boleh buat latihan praktikal harian. Dan untuk lebih mudah faham, kita letakkanlah video panduan. Yang komponen yang ketiga ialah sokongan psikososial. Aktiviti dia ialah perjumpaan bersama komuniti masjid. Ini bukan kuliah Ini dibuat bukan waktu kuliah. Seperti apa? Seperti gotong royong, makan bersama, kan, beramah mesra bersama jemaah. Dan kaedah ni boleh dibuat 1 kali seminggu. Kita boleh letaklah 1 kali 3 jam, buat 3 jam saja dan sebagainya. Dan yang keempat, strategi empati dakwah. Pendakwah mengakui cabaran budaya mualaf. Contohnya, memang sukar tinggalkan babi selepas 30 tahun. Jadi di sini kita boleh guna kaedah dia ialah digunakan dalam setiap nasihat. Kita cakaplah nak tinggal nak menjalani hari-hari dengan dengan anutan ataupun fahaman Islam ni sedikit sukarlah kalau kita sebelum ni dah biasa makan babi. Orang-orang yang non muslim sebelum ni makan babi dah biasa, tapi bila masuk Islam kena berkorban sedikit sebab untuk meninggalkan babi ataupun arak. Dan yang kelima ialah instrumen pemantauan, iaitu soal selidik, kesejahteraan emosi ringkas. Jadi benda ni, perkara ini boleh dibuat Isnin dan Jumaat. Jadi pelaksanaan yang ketiga, tema yang saya letak ialah aku mempunyai kenalan. Komponen psikologi dakwah dia ialah aktiviti dia, sesi berkongsi kisah mualaf lain tanpa bandingan. Apa kita mualaf sesama mualaf berkongsi tentang cabaran. Apa yang dinormalisasikan cabaran, kan? Mualaf ni apa cabaran dia, mualaf ni apa cabaran dia. So kita bagi mereka berjumpa. Kaedah dia ialah kumpulan sokongan lah. Boleh dibuat sekali dalam seminggu. Yang kedua, bimbingan rohani, pengenalan doa harian mudah. Keluar rumah sebelum makan, tidur, puasa sunat, Isnin hingga Khamis. Ini adalah kaedah dia, amalan pagi dan petang. Yang ketiga ialah sokongan psikososial, program Baitul Arkam Baikro, 2 malam tinggal di rumah tuan rumah muslim yang terlatih. Boleh dibuat pada hujung minggu. Yang keempat ialah strategi empati dakwah, teknik reflektif empati, saya dengar awak berasa bimbang, keluarga asal menjauhi awak. Kaedah dia boleh digunakan dalam setiap sesi. Dan yang terakhir ialah instrumen pemantauan, skala fear of rejection. Boleh dibuat kepada mualaf untuk mengukur kebimbangan sosial. Dan kaedah ni kita boleh buatlah pada hari Rabu atau Ahad. Dan minggu keempat ialah psikologi. Saya letak tema aku boleh berdiri sendiri tapi tidak sendirian. Psikologi dakwah. Aktiviti dia ialah coping plan untuk hari raya, kematian keluarga, bukan Islam, tekanan provokasi. Kaedah dia ialah satu sesi kejurutilihan lah, coaching. Yang kedua, bimbingan rohani, modul I Love Quran. Contohnya bagi 3 ayat Quran yang mudah dan terjemahan, ataupun target khatam juz' amma. Kaedah dia boleh dibuat 15 minit bacaan harian. Yang ketiga, daftar mualaf secara rasmi ke unit kebajikan masjid, akses bantuan mikro, makanan kerja. Kaedah dia 1 kali lawatan pejabat masjid. Yang keempat ialah pendakwah memberi ruang mualaf melakar kecewaan terhadap dakwah lampau tanpa defensif. Boleh dibuat pada hari ke-28, hari-hari terakhir, dan susulanlah 2 minggu selepas itu. Dan yang kelima ialah pos intervensi kesejahteraan. 8 item merangkumi kesedaran, keterhubungan dan ketenangan. Juga boleh dibuat pada hari-hari terakhir pada minggu keempat tersebut. Jadi kesimpulannya, pelan intervensi mualaf ini merupakan satu usaha
yang menyeluruh dalam membantu individu yang baru memulai Islam menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu dari segi kefahaman, amalan dan emosi. Melalui pendekatan yang sistematik serta berfokus kepada aspek rohani, psikologi dan sosial, pelan ini mampu membimbing mu'alaf agar lebih memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dengan yakin dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, pelan ini diharapkan dapat melahirkan mu'alaf yang lebih stabil, berkeyakinan dan istiqamah dalam menghayati ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.